Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azli bin Nawawi daripada UKSM. Jadi hari ini kita akan cover cara untuk guna Gmail supaya jadi lebih produktif. Let's go. Okey guys, jadi email saya semalam yang saya dah cleankan daripada 4,000 lebih. So tengok sini. Tada! Tak ada, kosong. Okey. Tapi saya ada simpan jugalah beberapa email yang saya penting lah. Okey. Jadi hari ni first benda saya nak tunjuk adalah cara kita nak buat supaya bila kita diterima email, macam mana kita nak terus set kat kalender. Ni contoh kalender saya kan. Kalender senang je nak access. Pergi pada Google macam biasa. Lepas tu yang bintik 9 ni kan. Okey, kalender dia ada kalender. Jadi kalender kita kena jaga supaya nampak ni kan. Kita tahulah kat mana boleh masuk, kat mana boleh selip, mana tak boleh selip. Supaya pada pengurusan masa tu okey sikit lah. Due date kat mana, bila nak hantar itu, bila nak hantar ini kan. Yang ni kalender penting. Okey. Jadi contoh kita dapat email for example. Kita dapat email macam ni lah. Jemputan ke finalis bla bla bla. So kita kata, ini penting ni kena masuk kalender. So apa kita buat adalah kita terus dia ada benda okey. Kita buat ialah kita naik atas. Dia dekat atas perasan tak dia ada bintik 3 ni guys. Okey, bintik 3. So klik dekat situ. Anda boleh terus macam-macam ni. Tapi kali ni kita nak buat create event daripada email lah supaya kita lock terus kalender kita, tak ada benda lain kita boleh buat create event dan bila kita create event tengok dia terus masuk ke kalender. Okey, dan anda boleh setting terus ni guys, nampak ni aktiviti apa, masa dia tangkap siap-siap, masa dia dah setting, bila ke bawah tu ada kata surat tadi pun ada, nampak. Jadi bila kita setting ni, kita klik save, jadi event ni akan tersave atau terpapar di kalender kita. Jadi okey, seterusnya saya nak tunjuk berkenaan satu lagi function yang best. Dia dekat Google Gmail juga. Nama dia Google Task. Google Task kat sini guys. Anda pergi yang tepi kan. Yang ni kalender. Yang ni Google Task. Okey. Google Task ni yang best ni bila anda tekan, akan terkeluarlah orang kata task-task ataupun tugasan yang anda macam to-do list lah orang kata nak kena buat ni. Tengok ni. To-do list banyak. Ni yang tambah sendiri boleh. Okey. Nak tambah sendiri simple lah, tambah lah macam biasa ni. New task, add a task. Jadi tambah new task. Okey. So sekarang daripada email kita nak tambah task supaya kita tu nampak tugasan apa nak kena buat. Ada orang dia suka to-do list tu guys. Suka to-do list. For example, yang ni kan dia kata ni email baru masuk ni. Kan. Ni, email infografik. Ini penting. Jadi kita nak tarik jadi task senang je. Kita drag, kita klik mouse belah kiri. Kita drag, kita letak. So nampak, dia terus keluar jadi satu task yang kita kena complete. So task ni, selain pada sini, kita boleh access, kalau kita nak access orang kata manually, dia ada apps tau, dekat phone ada apps boleh download. Dan kalau kau klik plus, dia rasa task ni, boleh Google dia punya site dia, betul, Google Task. Jadi nampaklah segala-gala task yang korang dah setting selama ni. Okay, jadi seterusnya nak tunjuk saya punya personal favourite guys. Personal favourite. Nama dia ada Google Notes. Notes kat sini nota lah. Anda kena klik dekat sini. Dia guna nama dia Google Keep. Nama dia Keep. Okay. So klik dekat kuning ni, dia akan keluar tempat kita boleh masukkan nota. Nota ni yang bagusnya, kita boleh guna nota pada email masuk kemari dan kita guna di masa depan, ataupun kita pernah simpan nota kat mana-mana, kita nak buat tulis email. Macam tu. Dia macam tulisan nota pendek-pendek yang kita nak guna lah. Kadang lupa kan. Takkan asyik nak buka buku nota kan. Tapi yang ni dia akan embed dalam Gmail. Nice lah. Okay. So, for example, kita kata, ada satu benda kita nak kena buat. Okay, jadi dia kata, ada satu benda ni kita nak kena buat daripada email. Penting ni, nak kena masuk nota. For example. Yang ni lah, kata, ni defend student. Kata, jadi kita boleh copy lah. Benda yang penting pada email, macam for example this one, kita copy macam biasa dan kita pergi pada nota ni, kita terus ambil take a note ni guys. Take a note. Okay. Take a note, kita paste Ctrl V ataupun dapat nota ni. Okay, nota ni, bila dah tersimpan, kita kalau kita dekat telefon, kita boleh download Google Keep. Apps dia. Kalau kita nak access lagi di masa depan, kita boleh juga pergi pada Google punya page macam biasa, macam ni. Dan kita pergi ke bintik 9 ni. Okey, bintik 9. Dan kita tarik dia ke bawah, scroll ke bawah, dia dekat sebelah Google Translate dekat. Dia ada.
Nama Google Keep. Ni nota-nota tadi. So bila anda tekan, anda buka. Anda buka. Okey, inilah nota ni yang saya masukkan tadi pada email. Ni senang kerja. Baca email, buat nota tu dapat. Selain pada tadi kan, untuk kita buat kerja di masa depan. Okey. Jadi kita boleh juga grouping dia punya label lah. Ni kendian lah kena belajar. Ini best. Okey. Jadi boleh tengok lah. Menarik ni, saya suka. Okey guys. Okey, jadi yang lepas ni seronok. Okey. Seronok. Anda boleh bahagikan macam ni kan. Kalau kita baca, bila kita delete ke apa, kita nak kena back. Bosan. Dia boleh buat jadi 2 view guys. Senang je. Anda kena pergi, dia ada view kiri dan kanan. Tengok kita nak buat pergi dekat gear ni. Nama dia adalah, kalau kau tengok, nama dia adalah ni, Reading Pane. Reading Pane. Jadi sekarang no split. Kalau kita buat yang right inbox ni, yang ni email kita, yang ni adalah dapat isi email. Memang seronok. Jom try nak. Kita letak sekali. Dan kita matikan, nampak? Kita dapat email dah tu, baca, boleh tukar. On the spot. Nampak jadi 2 tau guys. Dulu 1 ni kan. Sekarang 2. So isi email dan juga email. Okay. Nak lagi best, dia ada satu lagi function. Kita boleh next. Senang. Okay. Kita naik. Okay. Ni nama dia rasanya auto advance. So kena pergi balik dekat gear icon. Okay. Anda pergi pada see all settings. Okay. See all settings. Dan anda pergi kepada advance guys. Ni. Advance. Okay. Dan anda tengok dekat auto advance ni. Enable tak disable lah ni. Dia biasa disable, jadi kau enable lah. Enable dan kau save lah. Save. Okay, dah save. Anda balik pada email. Okay. Bila buat ni, macam ni kan. Bila buat ni, dia akan jadi, bila kita padam ni, dia akan terus ke email seterusnya. Macam tu. Kalau sebelum ni tak macam tu tau. Okay. Tak macam tu. Okay. Jadi padam, dia terus tukar email seterusnya. Lajulah kerja anda lepas ni. Okay. Boleh try. Ini seronok juga. Okay. Okay guys. Yang ni menarik. Lepas ni menarik. Contoh for example, kita dapat email daripada orang luar. Orang yang luar kan bahasa Inggeris. Kita nak jawab, alamak pening kepala aku. Macam ni email dia kan. Serabut. Okay. Jadi kita nak jawab. Contoh, kita tekan je reply. Kita jawab. Okay, kita kata kita setuju. I agree. For your application. Ni ayat kita lah. Tak bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu. Hai, saya setuju dengan permohonan anda. Bahasa Melayu. Okey. Permohonan anda. Bolehkah kita bincang lebih lanjut secara online? Itu. Online. Okey, saya jawab bahasa Melayu guys. Relax ya, aku jawab English bahasa Melayu. Tapi jangan takut sebab apa? First kali bila kita highlight, kita ada satu function nama dia adalah translate. Okey, dia ada translate. Okey, help me write satu tadi. Dia ada satu ni. Translate selection to English. Tekan tu dulu. So klik kanan, translate selection to English. Okey. Okey tak? Dia akan bercadangan. Okey tak ayat ni? Kalau okey, translate lah. Ni kalau okey kan. Translate English. Kalau okey, kita translate full page. Jadi dia akan translatekan. Tapi kata, macam sikit sangat. Kita nak bagi lagi gemuk sikit dia punya email dia. Cara kedua, kita boleh minta bantuan AI juga. Kita highlight macam biasa dan kita... Kacau lah benda ni. Okey. Kita highlight macam biasa. Dan kita klik kanan, dia ada help me write atas ni. Dia akan bantu kita tulis lah. So, klik kanan, help me write. Dan kita minta apa? Adakah kita nak polishkan idea, nak bagi elaborate, lagi kembang atau kita formalize? Apakah kita pilih elaborate? Jadi apa? So, ni help me write. Okay, elaborate dan kita create. Tunggu. Sekejap, nampak? Dia buat version yang lagi proper. Ni guys. Jadi bila kita tekan replace, dia akan tukar. Dia akan tukar terus dekat email ni. Saya tak tekan ni. Tekan, nampak? Dia jadi banyak. Jadi boleh reply lah dengan gaya yang lebih, orang kata lebih elok lah macam tu. Okay, cuba try. Seronok.